Sepasang suami isteri di reman 7 hari selepas disyaki mendera anak saudara berusia 10 tahun. Kanak-kanak lelaki itu didakwa menjadi mangsa penderaan sejak beberapa tahun lalu ketika dijaga pasangan berkenaan. Kes terbongkar selepas petugas klinik kesihatan Bukit Bakar Machang mengesan kecederaan pada mangsa ketika rawatan semalam. Mangsa lebam di kaki, peha dan kedua-dua lengan dipercayai dipukul menggunakan objek tumpul. Anak ketiga daripada 5 beradik itu kini dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra, Kuala Krai. Mangsa dilaporkan dalam keadaan stabil namun masih trauma. Mangsa telah diselamatkan oleh pihak penghulu dan menghubungi pihak JKM daerah Machang dan alhamdulillah kita dapat menyegerakan tindakan menyelamat. Mangsa akan ditempatkan di lokasi selamat dan memastikan pemantauan kaunseling diberikan. Usaha mengesan waris yang layak menjaga kanak-kanak itu turut dibuat. Sebelum ini 5 beradik itu dijaga pasangan berkenaan selepas ibu bapa mereka dipenjarakan atas kesalahan dadah.